Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Gafli. Baik, hari ni kita ada sebiji Myvi Gen 3. Dia nak convert daripada spring sport kepada adjustable. Jadi yang ni pun kita dah pasang tadi, adjustable brand 01 high low body shift. Dia lebih kurang macam DRS je. Tapi dia spring dia jenis barrel spring. Okey. Jadi kita tengok dia punya tahap keselesaan dia macam mana, performance dia. Yang ni model apa 01 SSR apa tak ingat. Tapi dia high low saja. Sini kita buat setup dia daripada sini ke sini. Center dashcam ni ke fender tu kita buat 370. Sebab dia pakai ring 15, tak boleh lorok sangat, nanti sangkut bawah. Lepas tu dia punya yang ni kita buat 63 mm punya jarak ni. Kiri kanan pun kita buat sama lah. Yang belakang ni kita naik dia punya untuk sofa dia. Elok, hang pasang terbalik. Hang pasang terbalik. Balik. Ya, kan je ni. Mana? Keluar. Okay guys, so kita dah siap pasang adjustable. Ni 01 apa 01 SSR 500. Oh, yang ni SSR 500. Okay, 01 SSR 500. High low body shift spring barrel. Okay lah, not bad lah. Nak kata selesa tu selesa jugalah daripada spring sport. Betul bang? Betul. Kalau spring sport macam mana bang? Keras lah. Keras keras. Dah pakai berapa spring sport sebelum ni? Banyak brand juga lah pakai. Banyak brand. Lebih kurang sama kan? So pada ni dia beralih kepada adjustable high low body shift. Dan ni konsep dia lebih kurang macam DRS jugalah. Dia punya spring dia spring jenis barrel. Tapi yang ni dia tak boleh servis lah. Adjustable ni tak boleh servis. Kalau bocor kita kena custom lain dia punya stroke tu. Tapi kos agak tinggi ke lah. So better jual, beli yang lain. Right. So sekarang kita tengok dulu dia punya setting tinggi dia macam mana dengan ring 15 ni. Sebab ring 15 kita tak nak lower sangat biasanya. Sebab 15 dia selalunya lah kita masuk parking basement, naik bonggol, turun tebing jalan, mesti akan sangkut lah. Sangkut depan ataupun sangkut bawah. So dia owner dia nak tenang-tenang saja. Alright. Sekarang jom. Okay, kita dah siap pasang dan juga setup adjustable 01 SSR 500 high low body shift. Okay, so jangan lupa like, share dan komen YouTube Faizal Gafli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.